Sarawak mengulangi komitmen untuk menjadikan negeri itu hub serantau bagi pembuatan dan semikonduktor termaju, berteraskan tenaga boleh baru, infrastruktur yang mantap dan pembangunan tenaga kerja. Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata beberapa langkah strategik sedang dilaksanakan bagi menarik pelaburan bernilai tinggi dan memperkukuh daya saing Sarawak di peringkat global. Ladies and gentlemen, in Sarawak, we are not just hosting high-value investment. We are enabling them. Our commitment to infrastructure, talent development, clean and affordable energy, and digital transformation are part of a deliberate strategy to ensure Sarawak becomes the preferred destination for advanced manufacturing in the region. Tan Sri Abang Johari berkata kebergantungan negeri itu kepada tenaga hidro memberi kelebihan kepada industri dengan menyediakan bekalan tenaga bersih, boleh dipercayai dan menjimatkan kos sejajar dengan matlamat kemampanan global sekaligus menarik syarikat seperti XFAB yang menekankan pemeliharaan alam sekitar. Dasar mesra perniagaan kerajaan negeri, kadar tarif air dan elektrik yang kompetitif serta infrastruktur mantap menjadi pemacu kejayaan ini dengan zon perindustrian bebas Samajaya kekal sebagai tarikan utama pelabur dengan jumlah pelaburan terkumpul mencecah RM15.4 bilion melibatkan pelaburan asing dan tempatan setakat ini. Sarawak juga menyasarkan menarik pelaburan awam dan swasta RM2 bilion menerusi Pelan Hala 7 Semikonduktor Sarawak 2030. Selain itu, pengembangan kapasiti pengeluaran XFAB Sarawak bernilai RM3 bilion. Pencapaian penting bukan sahaja kepada syarikat itu, tetapi kedudukan Sarawak dalam ekosistem semikonduktor global. Ia menandakan satu langkah maju yang signifikan dengan rancangan masa depan XFAB sudah pun disusun untuk meningkatkan kapasiti kepada 50,000 unit.